Cuba tengok video ni. Video ni saya ukur baju budak. Okey, dan saya dapat lihat ada 2 jari. 2 jari jarak yang kita kena naikkan bahu tu. So macam mana kita nak buat keruk lengan baru untuk baju sekolah ni? Jom kita tengok. Okay. Ini adalah garisan jahitan asal, jahitan lengan ni asal. Kemudian jarak dalam 2 jari. Saya ambil dalam gini lah, banyak ni dalam 2 jari. Okay, jari saya agak gempal sikit. So sesuai lah. Oh, rupanya dalam 1 inci suku. Dalam 1 inci suku. Okay, kemudian kita cuma perlu keruk lengan yang baru. Ini bahagian depan. Anda boleh gariskan seperti ini. Okey, sebelum saya gariskan, saya nak bagi tahu pada anda, sisi badan pun dia nak kecilkan juga. Okey, ini garisan jahitan asal dia. Dia nak kecilkan dalam sedikit saja, lebih kurang dalam setengah daripada tepi. Okey, so inilah dia punya point. Apabila dah siap, dia akan berada dekat sini. Ini garis dada dia. Dekat sinilah. So, dia punya jahitan mesti berada di sini. So, anda gariskan saja gunakan awesome mula ataupun mini awesome yang anda ada. Anda kena gariskan seperti ini. Okey. Seras. Sekarang kita pergi pada belakang pula. Ini garisan jahitan. Kita masukkan dalam setengah inci. Dia punya garisan asal dia di sini. Ini garisan dada dia dekat sini. Okey, kemudian kita lengkungkan lagi. Okey, ini kena tegak sikit dulu. Bagi tegak dulu. Jangan terus tajam ya. Barulah kita lengkungkan. Terus tajam tu maksud saya jangan terus nak ambil begini. Nanti dia tajam, tak cantik. Dia kena tegak sikit dulu. Okey. Barulah kita lengkungkan. Okey. So inilah dia keruk lengan. Lepas tu lipat 2 sisi dan kanan macam ni. Okey. Kanan dah lipat, bahu kiri kanan dah serentak dah. Dah masuk, kemudian kita potong. Potong basi tinggalkan secukup rasa. Secukup rasa? Secukup rasa maksud saya adalah suku inci. Saya nak tanya kat sini, anak anda sekolah lagi ke? Kalau sekolah baju dia macam mana? Ngam-ngam pergi sekolah ke atau besar sangat dan anda minyak je lah dia pergi sekolah? Cuba komen sikit. Inilah dia lebihan yang kita buang untuk lengan ni. Kemudian kita kena cantum balik lengan dia. Tapi kena ukur dulu ngam ke tidak. Sebelum itu, ingat tak sisi badan kena kecilkan kan? Okey, sisi badan kena kecilkan. Anda lipat sekali lagi macam ni. Okey, lepas tu kita potong dah yang lebih tu. Ada lebih dia tak banyak. Okey, keruk lengan telah dikecilkan. Namun, adakah lengan ini akan ngam dengan keruk lengan yang baru? Jom kita cek. Bentangkan keruk lengan, kemudian acukan lengan. Acukan lengan macam ni lah. Saya tunjuk lah. Kita tak payah tarik sangat, kita acu je. Cukup tak cukup, cukup tak cukup. Nampak gaya macam tak cukup. Yes, betul tak cukup. Anggaran dalam 1 inci setengah. Ataupun 1 inci lah. Anggaran dalam 1 inci. So nak buat macam mana? Nak buat macam mana Buang je lah. Beli baju baru. Tak payahlah nak kecilkan. Dah saya gurau. Saya akan sambung video ni part seterusnya. Mungkin part 3. So bagi siapa nak belajar, kita tengok untuk video seterusnya. Bagi siapa yang nak menyokong perkongsian saya dekat Jam Terbang, why not cuba dapatkan buku keluaran Jam Terbang, buku baju menarik kanak-kanak, buku baju kurung kanak-kanak untuk anak anda dan juga untuk menjimatkan kos raya yang bakal tiba tak lama lagi. Sebab sampai bila? Dia ada 2 keadaan je. Anda memang akan beli baju raya dengan duit yang lebih mahal, dengan duit lebih banyak, atau anda cuma perlu spend sikit saja. Bahkan baju raya yang anda buat ni boleh buat banyak helai dan banyak tahun. So tunggu apa lagi? Masuk dalam showcase terus beli, ataupun kalau ada beg kuning dalam video ni, tekan beg kuning beli sekarang sebab kita sediakan video panduan. Follow.